Itu hari ada orang tanya saya, apakah ada perbezaan MVI V2 biasa dan juga MVI V3 SP ni guys. Okey, jom kita tengok. Okay geng, kalau korang tengok daripada segi design, dia sama geng. Dia nampak ganas, nampak moden. Okay, cuma untuk MVI V2 biasa ni, dia kecil sikit kalau nak dibandingkan dengan MVI V3 SP. Nampak bulky sikit. Dari segi enjin pula, dia sama. 155cc ada VVA guys. Okay, yang membezakannya adalah ni CVT biasa. Yang sebelah ni pula ada pakai YE CVT. Okey kan, kalau untuk MVI V3 SP ni, dia ada satu jajan dia yang shock, iaitu dia ada shifter. So kalau korang macam nak naik bukit, jadi macam kurang pick up ke semput kan, korang tekan je, nanti kan dia akan jadi pick up sikit motor korang. Okey, motor ni juga dia ada mode tau. Okey, mode dia apa? Mode dia ada mode town mode dan juga sport mode. So kalau korang mana yang bosan atas highway tu nak laju, korang masuk je sport mode ni. Kalau untuk meter MVI V2 ni pula, dia bagi meter biasa je, meter calculator. Cumanya dia ada wire connect, tapi wire connect yang basic je lah. So kan, kalau untuk MVI V3 SP ni pula, dia bagi korang meter TFT full color. Dia ada wire connect, boleh dengar lagu, boleh tengok map dan juga boleh tengok macam. Geng, kalau korang berminat dengan MVI V2 dan juga MVI V3 ni, korang boleh isi form sekarang. Kita ready stock dan juga kita free delivery seluruh semenanjung Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye.